Pada hari ini, kita akan belajar tentang panduan menjawab soalan pemahaman objektif aneka pilihan. Jom, kita belajar bersama-sama. Baca dan fahami arahan atau kehendak soalan. Kemudian, baca petikan pemahaman dengan teliti sekurang-kurangnya 2 kali. Teliti soalan yang diberikan. Cari kata kunci yang dapat dijadikan panduan apabila mencari jawapan daripada petikan yang dikemukakan. Baca pilihan jawapan yang diberikan. Gariskan ayat-ayat yang berhubung dengan setiap pilihan jawapan yang terdapat dalam petikan. Pangkah pilihan jawapan yang tidak menepati kehendak soalan yang diajukan. Setelah membaca petikan pemahaman dengan teliti sekurang-kurangnya 2 kali, kita lihat soalan yang diberikan. Soalan 1 tentang maksud rangkai kata. Bagaimanakah cara menjawab soalan ini? Sebelum menjawab soalan ini, marilah kita lihat bagaimanakah rangkai kata tersebut digunakan dalam ayat. Cari petunjuk dalam ayat-ayat yang sebelum dan selepas rangkai kata itu untuk meneka makna rangkai kata tersebut. Kita lihat ayat pada perenggan pertama dalam petikan. Dia sangka dia sudah mengalah ketika itu. Dia hampir mahu mengangkat bendera putih. Dalam ayat ini telah menerangkan perasaan Alif yang ingin menyerah kalah. Oleh itu, jawapan yang betul ialah A, bendera yang dinaikkan sebagai tanda menyerah. Kita teruskan soalan 2. Soalan 2 meminta murid memilih kata hikmat yang sesuai dengan situasi di atas. Sebelum menjawab soalan ini, kita baca pernyataan yang diberikan. Inilah hasilnya jika kita berbudi kepada tanah. Kita lihat pilihan jawapan yang diberikan. Pilihan A, hasil tidak akan mengkhianati usaha bermaksud setiap usaha yang dilakukan dengan kerja keras dan bersungguh-sungguh pasti akan membuahkan hasil. Pilihan B, rahsia kejayaan adalah ketekalan matlamat bermaksud petua untuk mencapai kejayaan ialah mempunyai matlamat yang tetap, tidak berubah-ubah dan konsisten. Pilihan C, kejayaan tidak datang kepada manusia yang leika bermaksud mereka yang hanya bersikap sambil lewa tidak akan memperoleh kejayaan. Pilihan D, perjalanan 1000 batu bermula dari satu langkah bermaksud segala usaha atau kejayaan bermula dengan satu langkah pertama yang kita ambil. Berdasarkan pernyataan yang diberikan, kata hikmat yang paling sesuai ialah pilihan A. Kita lihat soalan 3. Sebelum menjawab soalan ini, kita perlu tahu maksud persoalan. Persoalan merupakan perkara-perkara kecil dalam sesuatu karya yang ada hubungannya dengan tema. Berdasarkan pernyataan yang diberikan telah menjelaskan bahawa Alif enggan untuk melepaskan 2 petak sawah miliknya, sedangkan pemilik tanah sawah yang lain telah bersetuju untuk melepaskan tanah mereka kepada syarikat perumahan. Dia yakin untuk mengusahakan tanaman padi di kampungnya dan akhirnya telah berjaya membuahkan hasil. Maka, persoalan yang paling tepat ialah D, kegigihan anak muda untuk berbakti kepada tanah hingga menolak pembangunan. Kita teruskan soalan 4. Jawapan bagi soalan ini perlu dicari dalam petikan. Untuk menjawab soalan ini dengan betul, kita perlu pilih faktor-faktor yang tidak benar tentang faktor-faktor yang menyebabkan Alif tidak mahu menjual 2 petak sawahnya. Berdasarkan ayat dalam perenggan terakhir, tidak disebut Alif ingin menikmati kemajuan pembangunan. Sebaliknya, Abang Man dan beberapa orang yang pergi ke rumah Alif yang menyatakan mereka semua mahukan kemajuan dan nak juga menikmati kemajuan. Nak tengok pembangunan, nak melangkah ke depan. Maka, jawapan betul ialah A. Untuk soalan 5, pilih pernyataan yang benar tentang petikan. Maksudnya, murid dikehendaki mencari jawapan yang benar sahaja. Untuk menjawab soalan ini dengan betul, semak pilihan jawapan satu persatu. Sekarang, marilah kita analisis pilihan jawapan. Marilah semak berdasarkan bukti yang terdapat dalam petikan. Pilihan A, perbicaraan tentang jual tanah sawah diadakan di anjung rumah Tok Ketua. Pernyataan ini adalah salah kerana dalam petikan telah menjelaskan bahawa perbicaraan tersebut diadakan di anjung rumah Alif. Pilihan B, Mak Wan bersetuju untuk menjual 2 petak sawahnya. Pernyataan ini adalah salah kerana berdasarkan petikan, Abang Man menyuruh Mak Wan menasihati anaknya, iaitu Alif supaya bersetuju menjual 2 petak sawahnya. Hal ini telah membuktikan bahawa 2 petak sawah itu masih belum dijual. Oleh itu, jawapan ini adalah salah.
Pilihan C, Alif mempertahankan haknya dengan tidak bersetuju untuk melepaskan 2 petak tanah sawah arwah abahnya. Kita lihat ayat pada perenggan kedua. Apa yang nak dipertahankan sangat tanah tu? Semua orang dah setuju. Dia seorang saja yang tak beri kata putus. Budak ini memang nak menyusahkan orang. Ayat ini telah membuktikan bahawa Alif mempertahankan haknya dan masih tetap dengan keputusannya untuk tidak menjual tanah sawah arwah ayahnya. Oleh itu, pilihan ini adalah benar. Pilihan D, Abang Man mendesak Tok Ketua memujuk Alif untuk bersetuju menjualkan tanah sawahnya. Pilihan ini adalah salah kerana dalam petikan, ketika Abang Man meminta Mak Wan supaya menasihati Alif menjual tanah sawah, Tok Ketua yang tersandar di dinding sekadar menelinga, seboleh-boleh mungkin tidak mahu campur tangan. Dia masih kekal sebagai pendamai dan pemerhati. Syabas, kita telah selesai menjawab kelima-lima soalan objektif aneka pilihan. Kita jumpa lagi dalam video tutorial seterusnya. Selamat belajar!